Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita buat sambal pucuk ubi crispy. Bahan-bahan telah cikgu sediakan. Kat sini ada cili flake. Okey. Ikan bilis. Bawang putih. Bawang putih ni kita chopperkan saja nanti. Pucuk ubi. Ni pucuk ubi belakang rumah Cik Ros tu banyak sangat korang. Dah lama teringin nak buat, baru sempat nak buat InsyaAllah lepas ni kita buat lagi. Okey, kita basuh pucuk ubi ni. Daun ubi ni kita basuh. Cik Ros memang ambil pucuknya bukan yang tua. Bukan daun yang tua. Cik Ros ambil memang pucuknya sebab banyak sangat belakang rumah Cik Ros. Panaskan minyak. Kita masukkan daun ubi ni. Selagi daun ubi ni menggelegak, jangan angkat dulu Bila minyak tu dah tak menggelegak lagi, maksudnya daun ubi ni dah garing, dah boleh angkat. Kita habiskan semuanya menggoreng. Semua tadi ni tak sampai sekilo lah daun ubi ni. Cik Ros timbang jugalah. Dalam 800 gram macam tu lah. Lepas tu kita goreng ikan bilis. Cik Ros gunakan ikan bilis yang agak kecil-kecil. Okay, ikan bilis ni pun sama menggorengnya korang. Selagi ikan bilis tu menggelegak, korang jangan angkat dulu. Okay, bagi dia senyap tak menggelegak baru angkat. Kalau tak nanti ikan bilis tu gelemau, dia tak garing. Okey, kat sini bawang putih kita dah chopperkan. Korang rajin potong-potong pun boleh. Tapi Cik Ros ni pemalas sikit. Cik Ros chopperkan sahaja. Okey, kita kurangkan minyaknya. Kita ambil agak-agak 3 sendok ni lah Agak-agak 3 sendok ni kita nak gunakan. Kita ambil 1 sendok bawang putih. Okey, 1 sendok bawang putih ni kita tumis sampai garing. Jangan sampai hitam nanti pahit pula. Sampai kekuningan sahaja. Okey, kita punya bawang putih dah garing. Kita masukkan cili flake kita ni. Kita kacau-kacau-kacau, kecilkan api. Jangan biarkan lama-lama nanti dia hangus. Okey, boleh tambahkan perasa garam, Pak Haji, gula secukup rasa. Ikutlah korang. Cik Ros masukkan 9 sudu. 9 sudu makan gula Cik Ros masukkan. Sebab apa banyak juga ni, dapat satu kuali nanti Bagi pedas, manis, masin macam tu terasa lah. Garam agak-agak sebab apa kita menggunakan ikan bilis kan dalam tu. Agak-agak, jangan banyak sangat nanti masin. Okey, kita kacau rata. Dan kita masukkan ikan bilis. Kacau-kacau lagi, boleh masukkan daun ubi yang telah kita goreng garing tadi. Okey, kita masukkan daun ubi ni. Daun ubi ni kalau kita hancurkan sikit, masukkan dalam kuali, kacau-kacau-kacaukan dia kan. Dia akan patah-patah sebab dia rangup, kita dah goreng rangup. Ni kalau tak dihancurkan sikit tak muat dah kat kuali. Okey, nampak tu kita kacaukan perlahan-lahan. Jangan sampai tumpah. Masa ni api kita dah tutup Api dah tutup, bukan hangit pula. Okey, kacau sebati. Tu dia. Siapa yang banyak pucuk ubi belakang rumah tu boleh cuba buat ataupun beli kat pasar ke, yang free, senang. Banyak masa boleh buat. Kita buat sendiri lagi sedap. Itu dia hasilnya sekuali Okey, terima kasih yang tengok video ni sampai habis.